dapat gadget baru Ya, hari ni kita nak unboxing full engine Koven. Koven. Akhirnya inilah jodoh Thermomix saya. Itu. Ya, kesian dia lama dia mau macam. Kita bagi dia ada partner. Oh, awak nak bagi dia ada partner lah. Reza. Okay, kita buka. Okay, hari ini saya beli dengan Zura Ben. Oh, nama Nama apa? Facebook dia Zura Ben. Macam mana spelling Zura tu? Zurabun. Okey. Dia So, advisor Thermomix yang super power. okey. So, sekarang ni dia dah jadi advisor untuk Koven ke? Yes. So, kita nak unboxing ni. Ustaz, apa kelebihan Koven ni? Thermomix awak tu tak cukup ke? Cukup je. Tapi buat bagus kan dia tamak. Oh. Ada kotak lagi dalam? Dia saling melengkapi lah. Mana saya nak angkat? Macam mana saya nak angkat? Buat atas kerusi. Okey. Angkat baik-baik. Awak kena letak dia punya telefon ke? Boleh pelan-pelan. Oh. So macam mana awak keluarkan ni tu? Kena keluarkan kotak tu. Itulah. Kotak Koven tu. Awak tu stop dia kot. Awak stop dia kot. Okey, sekejap kita sambung. Punya kotak tadi. So kita nak tengok ada apa kat dalam dia. Inilah kotak dia, ada buku manual, manual penggunaan dia. Awak baca tak? Tak dah baca. Mestilah baca ni. Okey. Apa lagi? Tak, letak atas kerusi lah. Okay, so ni dia punya Apa itu? lid dia, penutup dia. So ni dah dia punya Koven. Wow. di mana yang saya mau angkat dia. Letak atas kerusi. Tu dulu. Letak dulu kot, kau kena letak telefon. Sebab dia berat. Oh, besarnya. Besar, Bib. Kalau saya letak ni telefon tu. Okey. Kami bawa pula pada kotak. Bini tak larat nak angkat seorang. So, besar juga lah benda ni. Ini dia punya penutup dia. Pegang. Okey. Tadi penutup juga kan? Oh, dapat. Ya, ni penutup. Ni penutup untuk apa? Untuk macam ni saja. Oh. Okey, so ini macam ada connection kan dengan untuk heater dia kat atas ni kan? Oh, ni dia punya tu lah casing-casing dia. Dia punya dalaman. Ni inner port dia. Oh, tu dia bagi inner port. Okey. So Ni itu dia punya apa? ni rack dia untuk menggoreng. Ni kalau kita nak goreng Deep fry. deep fry. Dan ni okey. Ni dia punya pemegang. Dia berangkat. Pegang ni lah, pegang ni. Ni baru Okey, tu baru untuk cuci lah. yes. Okey. Okey. Sekarang kita nak tengok kotak yang kedua pula. Sekejap. Ni macam mana nak cantum dia? Saat ni kita fikirkan. Tak payah, cucuk je. Awak nampak ni? Cucuk je. Okey. Awak macam tu. Kata dah belajar dekat. Sama lah, mana nak tengok kita? Baru buka. Bukan dia pakai dah 10 tahun. Kita nak buka. Okay, so pembelian ni juga datang dengan apa ya? Datang dengan satu, dengan extra dia punya ni ya. Dia bagi ya. Ya. Ada ini pot. Satu lagi, ada dua.
So yang hantar tadi adalah DHL lah. Ya. 2 hari lewat. Okay. So kalau kita beli cash. Kalau beli cash dapat apa? Dapat benda-benda ni ke? Kita dapatlah dia punya gift ni. Ya ke? Dia dah kot pernah dah settle saya baru nak buka. Oh. Apa ni? Make every meal a moment. Hit with coven. Saya rasa ini dia punya gift kot ni. Asalkan yang ni. Itu Apa dia? dia macam container. Container. Ni dapat free lah. Yes, ni kaca lah. Oh. Dia punya ni kaca, dia punya tutup dia. Oh, saya ada tulis coven lah. Ya. Okey, lagi sebelah tu? Sama tadi. Item yang sama? Sini sama. Korang kena beli tau. Duit kita nak buat apa boleh lah. Oh, jadi tukun tu tak apa. Yang penting saya sudah memilikinya. Saya awak tadi tukun. Kita tahu awak akan masak. Yes, benda yang sama. Dua benda yang sama. Dua benda yang sama. Keluarkan. Keluarkan. Okey. Okey. So, Sekarang kita nak buka yang paling besar ni. dia punya apa ini pot juga. Tapi yang ni yang flat je. Okey. Yang ni macam dia ada macam garis-garis sikit. Yang tadi tu flat lah yang dalam tu. Yang dia pot macam ni kan. Sekarang ni dia pergi grill pot. Grill. Kalau kita nak grill kita nanti dia adalah macam garis-garis lah begitu. Ini pun kena tambah duit kan kalau kita nak beli ni kan. Ya. Okey yang sekejap nak tanya. Ya. Itu saya bayar berapa ni semua? 2397. 2397. Ya. Okey, ni dia. Oh. Itu grill pot lah. Ya. Okay, nice. So, apalah benda pertama nak kena buat ni? Kita kena buat apa kan nama dia? Preheat. Buat itu dululah. Basuh dulu dia punya apa? Semua ni. Pot dia ni. Ada. Saya kamu keluar. Ini kan sebabnya tu terbalik kan. Ni kena jaga ni. Okay. So yang ni dia punya pot yang kedua. Boleh lah kalau kita nak. Okay. Berat juga. Dia dah ni ada stand dia. Ya. Oh, sini lah upah dia noh. Ya. Besar tu buka tu noh. Boleh letak seekor ayam. Oh, seekor ayam eh. Oh, bini dah study dah boleh tak seekor ayam. Ya, boleh letak seekor ayam. Tinggi ni kalau ayam gemuk. Oh. Ini dia kerja ni. Okey. So, yang macam mana dengan pembelian ni? Awak berpuas hati? Okey. Kita mestilah cakap puas hati. Okey. Saya suka lah. Saya suka macam ni tutup dia. Ni ada untuk ni tau. Apa dia? Alamak. Aku tu dia tolak kat mana ni. Untuk apa? Kat sana dia keluar. Okay, apa? Ini untuk contohnya kita masak ayam ke daging yang awak you motong mahak ke apa kan. Kita nak tahu dia punya temperature dia.
suhu ayam tu. Yelah, kita masak kita nak tahu suhu dia berapa kan. Kita cocok dah dekat cocok. Yang ni cocok dekat ni. Yang ni cocok dekat sini. Mana tempat cocok dia? Mana tempat cocok ni? Hantar sari je. Ada lah tempat cocok dia. Lepas tu kita tekan dah ni. Ni. Tekan dah. Ni dah. Okey, tu. Lepas tu kita tekan lah, cocok lah menatang tu kat sini. Oh, cocok kat ayam. Yes. Okey. Mana tengok belakang dia? Okay, Good.